Kita lihat mungkin dalam bulan 6 ataupun bulan 7 saya sedang jawatankuasa pasukan tindakan khas sedang merancak bermesyuarat dan kita sedang mengumpulkan data-data serta maklumat-maklumat dan kita sedang meneliti apakah cadangan-cadangan yang ingin kita bentangkan. Sebenarnya realitinya kita belum betul-betul menerima kesan secara langsung ataupun berganda pada masa sekarang. Mungkin ada peningkatan harga bahan bakar. Itu pun kerajaan masih lagi subsidi melalui budi dan pada masa yang sama harga barangan belum betul-betul meningkat sebagaimana kesan secara bulanannya ataupun selepas beberapa bulan. Nanti apabila bekalan seperti baja, seperti urea yang akan juga terkesan mungkin dalam masa beberapa bulan lagi, kos kepada bekalan makanan juga akan meningkat. Jadi sebab itu hit yang sebenar belum lagi dirasai. Dan maklumat yang kita maklumkan mulai Julai onwards baru kita akan dapat kesan yang lebih berganda maupun kesan yang lebih besar berbanding pada hari ini. Sebab itu saya minta rakyat bersedia secara mental dan kerajaan juga sedang bersedia untuk membantu dengan pelbagai program. Sebab itu sebahagian stimulus package kita bermula pada bulan Jun. Ada yang akan mula bulan Ogos. Kerana kita sedar tentang timeline yang dibentangkan ataupun jangkaan-jangkaan kesan daripada krisis bekalan bahan mentah ataupun krisis bekalan bahan bakar yang disebabkan oleh peperangan di Iran dan juga di Timur Tengah.